Siapa bilik sempit sampai nak buka almari pun kena tutup pintu bilik dulu. Bilik aku sebenarnya tak besar mana pun. Tapi sekarang nak ambil baju dah tak rasa serabut macam dulu sebab pintu almari dah tak berlaga dengan pintu bilik langsung. Aku tukar ke almari sliding 3 kaki ni dan baru sedar kadang masalah bukan bilik sempit pun. Cuma perabot lama tu tak sesuai dengan ruang rumah kita. Almari ni memang ngam untuk rumah sewa, apartmen kecil, flat lama atau bilik dekat rumah family yang ruang dia cukup-cukup makan. Bilik aku tetap sama macam dulu. Cuma bezanya sekarang rasa lebih lapang. Sebab almari ni tak perlukan ruang besar untuk buka pintu. Dulu tiap pagi sebelum pergi kerja memang kelam kabut. Tapi sekarang lepas mandi, aku terus slide je pintu almari dan capai baju. Tak perlu dah tutup buka pintu bilik berkali-kali. Tak ada dah pintu almari berlaga dengan bucu katil. Kalau ada beg laptop atas lantai pun tak ganggu apa-apa. Nak capai hanger dekat bahagian hujung pun senang je, tanpa kena menyelit macam dulu. Weekend pun rasa puas bila kemas bilik, sebab semuanya nampak lebih tersusun. Nak buka almari luas mana pun, takkan langgar meja solek. Tak ada dah botol perfume jatuh, skincare bertabur atau drama kecil yang buat mood rosak. Kalau balik rumah kampung pun, aku terus teringat almari kayu lama dulu yang besar. Buka pintu je satu rumah boleh dengar bunyi dia. Sekarang kalau sepupu, tidur sekali dalam bilik masa raya pun tak. Risau nak ambil baju awal pagi sebab pintu sliding. Ni senyap dan tak makan ruang. Masa buka pintu, tak sangka tukar almari yang lebih sesuai. Dengan ruang dah, cukup buat bilik rasa jauh lebih tenang. Sebab tu bila aku jumpa almari sliding ni memang rasa macam, kenapa aku tak beli awal? Pintu dia slide kiri kanan je. Tak makan ruang langsung. Nak buka sambil pintu bilik terbuka pun tak ada masalah. Katil dekat sebelah pun tak kacau. Sesuai sangat untuk bilik apartmen, studio, rumah sewa baru kahwin, rumah PPR, bilik anak atau bilik bujang. Bahagian dalam pun bukan kosong semata. Atas ada ruang gantung baju kerja, kemeja, kurung, tudung iron supaya tak berkedut. Bawah pula ada kompartmen untuk selimut, jeans, kotak dokumen atau baju lipat. Yang aku suka desain luar dia nampak clean dan moden. Bila masuk bilik terus rasa kemas walaupun bilik sama je. Kadang bukan rumah kita kecil sangat pun. Kita cuma tersalah pilih perabot yang makan ruang. Lagi best, dia datang sekali dengan free install. Tak perlu pening buka manual, cari screwdriver. Gaduh dengan pasangan sebab salah pasang panel. Sekarang pagi aku jauh lebih smooth. Bangun, mandi, slide pintu almari je terus capai baju. Tak ada dah bunyi hentakan pintu almari lawan pintu bilik. Tak ada dah drama tersangkut dekat katil. Kalau bilik kau pun jenis sempit sampai setiap inci kena fikir masak-masak, almari ni memang penyelamat ruang yang ramai orang tak sedar mereka perlukan. Segera check out sekarang sebelum kau terus bergaduh dengan pintu almari lama setiap hari.